yang menterdarah duit judi? Pembangkang apa namanya ni, berkempen pilihan raya makan duit judi. Ini yang nama Anwar Ibrahim. 10 juta duit di BKL hilang. Dia Avlin Shauki ni, saya kalau tak panjang, tinggal 8 minit saya nak kejar masa. Dia masuk pun ada orang bayar. Tak payah sembang lah. Keadilan tu dalam poket pakcik ni lah. Nah, abang dulu keadilan ni daripada potong uri dia abang, daripada menetek keadilan tu abang tetek kan. Saya bagi tahu saudara, akhirnya dia masuk bila bentuk kerajaan jadi ahli majlis lah, senang faham di BKL. Songlap bila terkantoi terdedah apa semua, di BKL mengumumkan kita akan adakan siasatan dalaman. Adakah duit itu macam mana? Azam Baki pula punya sial punya manusia nama Azam Baki ni, dia boleh cakap apa? Dia boleh cakap biarlah dia orang nak sesat, biar dia sesat dulu, nanti dapat keputusan kita tengoklah. Senang kan? Jadi akhirnya di BKL menemukan duit tersebut memang hilang, dah habis dah, tapi kerana kelemahan pentadbiran. Satu. Kedua, Wangsa Maju, ketua bahagian Wangsa Maju dirakam, tersebar video. Kita duit sebenar dalam akaun yang kita tulis tu sikit, tapi duit sebenar ada banyak, dia sebut amount. Anwar bagi, tapi Anwar tak bagi masuk bank, sebab duit itu duit black money daripada Winston Tan yang memang kita tak boleh bank. Anwar suruh bagi, Anwar suruh belanja je. Ni video tersebar. Apa jadi? Tak ada jadi apa. Siapa yang menterdarah duit judi? Pembangkang apa namanya ni, berkempen pilihan raya makan duit judi. Ini yang nama Anwar Ibrahim. Dia sendiri menterdarah duit Winston Tan. Saudari yang saya hormati sekalian, sampailah kepada pertembungan Izzah dan Rafizi. Bagaimana Anwar menipu, bagaimana nepotisme itu sebenar dihalalkan. Saudara, dah rosak dah. Hari ini saya bagi tahu, saya Cikgu Bat, saya antara orang yang potong uri parti itu daripada nama dia Parti Keadilan Nasional. Sebelum 2004 menjadi gabung dengan PRM, menjadi Parti Keadilan Rakyat. Dapatlah 2 merah calit kiri kanan. Kalau korang, Nik Nazmi bercerita kan, lambang mata, lambang melihat keadilan, dah. Lambang mata dalam parti itu sebab apa? Ambil mata Anwar kena tumbuk dengan Rahim Noh. Itu ambil lambang mata tu. Kalau kau tak boleh cerita secara jujur, jangan cerita. Jangan menipu rakyat. Saudari yang saya hormati sekalian, parti ini sudah hancur. Parti ini yang berlaku ini wayang. Menteri-menteri tak bertanggungjawab. Orang kata, ni hebat Rafizi. Saya kata Rafizi ni, tak ada mana hebat. Engkau menteri ekonomi. Dalam keadaan negara sedang berdepan dengan Amerika dalam isu tarif yang sangat besar, engkau boleh pula acah-acah mengajuk sampai parlimen, pensidang khas, kau tak pergi. Itu kau nak panggil tanggungjawab? Yang berlaku ni semua nak baginlah dengan Anwar Ibrahim. Jangan sembang. Kalau Rafizi sampai sekarang takut nak sebut nama Farhad Servado. Yang sebenar menjadi punca kekecohan ni, berebut kasih sayang antara Rafizi dan Farhad Servado. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian,